Baik, sekarang kita berada di segmen pertama kita, Suara Padang. Kalau sebelum-sebelum ni kita ada dapat Fira, dia bagi tahu kita kan berkenaan kisah inspirasi Datuk Jijo yang mana waktu dia walaupun cedera dia terus berusaha berhenti tak berhenti sehingga dia berjaya kan. Tapi hari ini kita nak bawakan kisah yang cukup menarik. Dia berkenaan seorang atlet kita yang jadi masuk Olimpik, tapi dia sedang mengandung 8 bulan. Wow, ini memang cerita berganda-ganda. Belum menang, dah menang, viral. Satu-satunya. Yes. Jadi kita nak persilakanlah. Hari ini topik kita inspirasi atlet Olimpik Malaysia. Kita akan jemput kepada anda atlet menembak negara, Lieutenant Nur Suryani Muhammad Taibi, TLDM, dan juga pemenang anugerah SAM laporan berita terbaik media cetak. Kita jemput Aida Adil Ahmad, wartawan kanan Harian Metro. Dipersilakan. Selamat datang. Kita sebut Puan lah. Puan pemenang. Wow, juara kita. Kena bawa piala patutnya Aida. Anugerah SAM. Boleh flex. Yes. Terima kasih. Silakan duduk. Silakan duduk. Okey. First time ke sini, Puan? Ya. First time. Aida dah biasa dengan kita. Dia memang wajib dengan kita. Memang dah selalu dengan kita. Yes. Jadi kita nak kembali pada topik utama kita. Berkenaan kisah inspirasi. Tapi nama sebelum tu kita nak tanya pada Puan lah kan. Apa perkembangan terkini Puan? Alhamdulillah, perkembangan terkini saya dah diserap ke dalam program podium sepenuh masa. Dan kini saya menjalani latihan sepenuh masa lah dengan Majlis Sukan Negara. Alhamdulillah. Tugas hakiki macam mana? Tugas hakiki. Nak tahu kita juga? diberi kelepasan oleh DC sendiri untuk menjalani latihan lah sepenuh masa. Sambil tu belajar juga kan? Sambil tu saya sambung belajar lagi. Dah boleh panggil doktor ke belum? Belum. Bakal kita doa lah. Amin. Kena doktor. Tak tu. Aida, bekerja sebagai wartawan ni kita jumpa macam-macam latar belakang atlet. Tapi level Olimpian ni dia ada lain sikit. Betul. Dia punya kelainan dan cara interview. Kalau sebelum dikenali sebagai Olimpian, macam mana sebenarnya Aida sini? Pernah interview dengan Puan Suryani kan? Pernah? Okey, Puan Su sendiri. Jadi macam mana pengalaman anda sendiri dengan Olimpian? So far dia orang okey, tapi kita nampaklah perubahan dia daripada nobody ke somebody. So sebab bila dia orang dah Olympian, fokus dia orang tu macam dah lain. Berbanding dulu yang baru nak meningkat naik kan. So di situ kita kena faham situasi dia orang dan dia orang pun sepatutnya faham situasi kita. Di mana dia cari story tu. Tapi kebanyakan mereka okey so far. Bila dia Olympian tu tight dia sikit lah jadual kan. Tight sikit, jadi kita pun susah untuk dapat perkembangan dia orang. Tapi ada di antara mereka yang memberi respon yang bagus. Itu menarik bila kita dapat tahu daripada wartawan kan berkenaan kisah di sebaliknya tentang atlet. Jadi untuk Puan pula kan, sebabkan kita nak kembali balik pada zaman Olimpik 2012 waktu Puan London waktu tu Puan mengandung 8 bulan. Sebelum terima untuk pergi Olimpik tu kan, apa yang kita nak apa yang berlegar di fikiran, apa yang macam nak buat keputusan ni, jadi kita pergi kita pergi macam mana? Actually, what happens is waktu kelayakan Olimpik yang terakhir tu, saya dah tahu dah 2 hari sebelum tu yang saya mengandung. Okey. Lepas tu bila dapat berita saya layak ke Olimpik, dia macam seronok ada, sedih pun ada, macam sempat ke kan? Kira diudik tu? Kira. Betul. Dia 8 bulan. 8 bulan. 34 minggu kan? 34 minggu. Lepas tu discuss dengan coach. Coach pun terkejut kenapa sembunyikan berita tu sebab kita pun baru tahu 2 hari kan. Waktu di masa untuk London tu. Coach Natalia. Coach Rusia lah. So coach cakap tak apa, kita proceed je. Just follow the process kan. Then throughout the process tu adalah ups and down. Tapi orang cakap kita banyak berserah lah. Cuma physical and mentally memang agak drain lah. Dan kadang-kadang coach pun dia pun orang cakap terefek juga sampai ada ketika lepas training tu, oh Suryani, I forgot you pregnant. Dia punya program dia tu kan. Tapi alhamdulillah lah kita berjaya menghadapi segala rintangan fizikal, mentally. Ada juga yang kata tak payah pergilah nanti jeopardize baby kan. Yalah maksudnya waktu penerbangan itu nanti tu yang paling betul. Penerbangan tu alhamdulillah Mas ada bagi kan kita boleh fly sampai last 35 minggu atau 34 minggu kan. 30? Waktu balik tu 34. Ngam-ngam. Memang tunggu masa lah kan waktu tu. Maksudnya suami pun memberikan support yang baik sebab saya
rasanya macam dengar waktu tu dah standby beg hospital tu memang Hulu Kilir memang bawa, betul ke? Yang ke Hulu Kilir Dr. Ramlan. Itu di sebalik orang yang membawa apa beg itu. Dr. Ramlan dia memang standby dengan saya je lah. Suami ni dia just prepare. Just in case. Setenang apakah dia berada di sisi puan waktu tu? Tak tahu. Kita nak tahu juga pasangan kadang-kadang. Yelah, bayangkan. Kita pun sendiri tak boleh bayang macam mana. Saya dulu mengandung. Awak dah mengandung? Saya tak mengandung. Awak mengandungi kot saya rasa. Aida. Risau itu. Waktu tu mesti viral. Kita memang tahu cerita Puan Su ni memang viral. Akhbar luar UK, macam-macam lah soalan-soalan. Ada wartawan skeptikal. Wanita mengandung. Ada macam-macam juga kan? Dia ada banyak soalan pelik-pelik yang keluar. Adakah dapat kerakyatan di sana juga semasa di perkampungan atlet sebagainya? Macam mana Aida melihat persepsi media lain terhadap atlet kita ni? Kita orang sebagai media sentiasa support. Atlet, tugas media untuk support. Kita tanya dia punya macam mana. Dia sendiri menjawab, dia bersedia atau tidak. Kalau dia kata dia bersedia, tugas kita sebagai media hanya melaporkan dan terus memberi sokongan kepada atlet. Mungkin, mana tahu, berkat orang kata rezeki baby tu, dia bawa balik pingat masa tu. Jadi kita kena sentiasa terus orang kata bagi yang positif. Supaya jangan ada negatif. Walaupun saya tahu mesti ada dia berfikiran yang negatif lah sebab dia bawa nyawa dalam badan dia. Tapi demi negara kan, kita sebab aspek tu sangat penting. Kita kena bagi sentiasa terus sokongan kepada atlet-atlet negara lah. Macam skeptikal juga bila mengandung ni kan dengan membawa beban baju tu sendiri, baju dah kira lain dah. Memang lain dah dengan sendiri. Dengan kategori sebelum ni 2 dan rifle 3 position tu tidak tak masuklah waktu tu kan sebab kena 3 position. Tak boleh menyerap. Tak boleh. Kalau boleh menyerap, ada bantal khas boleh bawa. Nak try. Dah special lah, kategori special tadi. Sebab menyerap je tak boleh. Kalau yang tu okey lagi. Macam mana feedback media kat luar masa tu? Sebab saya rasa mesti ada persoalan-persoalan media lelaki ke yang tanya. Betul. Kebanyakannya dia orang datang dekat game village ataupun dekat competition venues kan. Dia orang cakap just nak interview. Minta izin tu. I come long way 6 hours apa semua kan. Tapi dia macam annoying sikit lah pasal every day mesti ada wartawan yang datang kan. So tapi sebabkan alhamdulillah saya banyak berfikiran positif sebab kita tak nak ganggu pembesaran baby dalam perut kan. Kita layan je lah. Jawab. Waktu tu mesti ada banyak kan sebab saya ada baca research artikel waktu zaman tu ada orang yang supportive memang antara keluarga dan sebagainya. Ada yang macam mengecam juga kata waktu tu macam tak fikir pasal anak, ada yang kata macam selfless lah, selfish lah apa semua kan. Jadi macam mana nak penerimaan waktu tu? Kebanyakan saya cakap, saya berserah pada Allah. Segalanya telah tertulis. Betul, itu semua So kita buat yang mana kita rasa body kita mampu nak buat. Kita sendiri kenal diri kita. Maksudnya baby pertama Diana Widian. Diana Widian. Kalau tak letak nama Isabella tu lah kan. Tak letak. Princess Diana. Princess Diana, 14 tahun sekarang 14 tahun. Dan juga yang kedua Adriana Widian. Ada yang mengikut jejak. Agaknya yang nombor 2 tu kot. Nombor 2 mungkin akan mengikutlah sebab nampak dia punya minat tu lebih cenderung berbanding kakak dia. Tugasan bersama dengan TLDM dan juga tugas saya rasa lain coach dan juga lain kejohanan dia agak lain dia punya jadual. Jadi so far sekarang untuk 2026 macam mana jadual berada dalam program yang memang dah di set up sekarang? Sepanjang saya menembak untuk negara, banyak dah coach yang saya training dengan Rusia, Azerbaijan, Korea, coach Malaysia pun ada. Tapi coach Korea agak strict sikit lah. Coach yang sekarang ni agak strict lah. Contoh strict tu latihan? Latihan lah, dari segi latihan. Kita latihan pagi dengan petang kan. Dan fitness semua. Fitness apa semua. Semua. Termasuk sekali lah. Rasa tak perbezaan di waktu Olimpik 2012 dengan Olimpik 2021 yang terkini tu? Sebenarnya waktu tu berbeza kan? Waktu kita training dengan coach Rusia, dia punya cara dia tu lain. Dia lebih kepada fokus on the morning session, petang recovery. So recovery tu buat active rest lah. Contoh slow jog, brisk walk, macam tu je. Dia tak ada macam pagi slot, lepas tu lagi petang slot lagi menembak, tak ada.
Dia lain metodologi of coaching. Beban tengok pada negara lah. Cik Aida, yelah sebab sekarang ni kita tengok banyak fasa kan daripada pandemik. Sebelum pandemik agak berbeza, senang kita nak approach. Tapi masa 2020 tu Japan kita pergi pada 2020 Tokyo kan. Tokyo dan kesukaran juga kita. Alamak, atlet pun susah nak approach ke perkampungan dan itu waktu fasa-fasa mereka ni lah Olimpian ni. Jadi sekarang ni agak senang tetapi banyak cerita yang ada lagi ke pelapis-pelapis kadang-kadang nampak masih lagi berkhidmat. Betul. Jadi cerita sentiasa media, lah, sentiasa demi negara. Jadi macam mana sekarang ni pandangan media terhadap mereka yang bakal melangkah ke LA nanti? Pandangan ke? Senarai dia mungkin nampak bayang ataupun dia lagi macam tu. Dan saya rasa yang KLA kita masih akan melihat muka-muka yang sama. Kebanyakan muka-muka yang sama. Seperti menembak memang kita dah tahu mungkin Suryani, mungkin Jonathan, sekali lagi Jonathan dan basikal pun saya rasa masih muka yang sama. Orang kata tak mustahil untuk Datuk Azizul kembali dan badminton juga kita akan melihat muka-muka yang sama dan di situlah saya haraplah sebagai orang kata wartawan yang dah lama berkecimpung adanya muka-muka baru yang kita boleh sandarkan harapan nanti di LA. Mungkin ada inspirasi yang boleh kita letakkan sebab sekarang ni perjalanan kadang menyentuh media kadang-kadang menyentuh sisi kehidupan itu yang attract macam Puan Su sendiri mengandung, membawa perut sampai bercakap dengan baby. Sekejap bagi ibu sekejap je nak tembak. Apa yang biasa Puan sebut pada anak? Tidur kejap. Ibu nak tembak. Sekejap kau nak buat rock ke, nak main drum ke. Kemudian tengah-tengah tembak dia tendang ke apa? Sepanjang latihan tu alhamdulillah okey. Cuma malam lah agak susah nak tidur sebab time tu dia aktif kan. So bunyi untuk dua-dua kategori tu lain kan? Maksudnya untuk pistol apa semua tu kan ada orang cakap alamak dalam bayi dan ni kan mendengar sensitif. Dia kadang-kadang kita cakap ni pun dia boleh. Adakah itu lagi senjata? So macam mana? Senjata kalau ikutkan senjata pertandingan acara air rifle, dia bunyi dia macam kecepah macam tu je kan. Kalau untuk tutu, yes dia ada kuat sikit lah bunyi. Tapi waktu tutu kat Tokyo tak mengandung. Tapi apa yang buatkan rasa macam betul-betul kuat nak mengharungi? Pernah tak rasa putus asa ke rasa macam aku tak boleh buat ni? Ketika bila? Ketika waktu perjalanan ke Olimpik 2012 tu. Perjalanan 2012 tak ada. Tak ada, semua memang next itu yang ada. Next itu kemudian. Sebab waktu pergi Tokyo tu sebab kita dah set matlamat yang jelas. What we are going to achieve. Kita bawa nama Malaysia, saya dah bawa nama Navy, tentera. Dan saya yakin wanita yang menghayung buaian tu boleh menggegar dunia. Ya, betul. So nothing is impossible. Pada ketika itu memang sebabkan matlamat jelas tu lah kita punya tak itulah yang mendoronglah kejayaan. Mampus PR yang lain. Itulah. Sebab kita dapat banyak kisah inspirasi berkenaan ini. Kalau daripada Aida sendiri kan, apa lagi selain pada kisah Puan Suryani, apa lagi kisah yang menyentuh hati kita untuk diinspirasikan? Sepanjang saya jadi wartawan ni, saya rasa ada satu kisah yang mungkin saya rasa semua orang tahu. Pasal kisah Datuk Azizul. Tertusuk seperihan kayu. Okey, situ kita dah tahu. Yang paling orang kata memberi inspirasi adalah dia bangun untuk habiskan perlumbaan tu. Walaupun sakit tu. Itu yang memberi sangat inspirasi dan saya rasa memang Datuk Azizul tahu apa yang dia nak. Dia bangun selepas episod tu, kemudian tahun 2022 kalau tak salah saya, dia buat pembedahan jantung dan kini dia kembali dan baru ni pun dia dah berjaya untuk menghadiahkan orang kata pingat emas kepada Malaysia di ketika saingan Piala Dunia yang lalu ni. Tak salah awal bulan lepas kan. Dia masih lagi orang kata dan bagi saya sendiri saya berharap macam Datuk Azizul teruskan perjuangan mungkin sampai ke LA 2028. Mungkin di situ kita masih boleh nampak orang kata sinar atau peluang dia untuk dia menebus kembali kegagalan dia di Paris hari itu. Di situlah mungkin kata peluang terakhir dia. Mungkin LA 2028 kita akan melihat kembali Datuk Azizul berkayuh walaupun sampai sekarang dia masih belum bagi keputusan sama ada dia nak berkayuh atau tidak. Aida dah lama kan dengan Datuk Azizul?
Ya, dah lama. Daripada saya rasa saya memang cover dia daripada dia start berkayuh masuk umur dia 16-17. Masa tu dia velodrome ceras. Dia masa tu bila kita tanya kat dia siapa idola dia jawab Josia Eng. Okey, tapi sekarang terbalik bila kita tanya budak-budak baru ni siapa idola, semua jawab Datuk Azizul. Memang memberi inspirasi lah kan. Betul. Okey, senior. Kita tanya senior. Okey, Puan mesti dah banyak senior yang ada dan masih lagi meneruskan perjuangan sehingga kini. Agak berbeza macam sukan badminton, sukan-sukan lain teras yang lain yang ada dalam program, mereka ada kejohanan-kejohanan yang menawarkan kewangan. Berbeza dengan menembak. Kita kena tahu setiap sukan tidak menawarkan kewangan apabila menang. Ada yang bawa medal saja, membawa nama semata-mata. Jadi tekanan dia agak berbeza kan, ataupun memikul nama pula membawa pangkat dan juga macam-macam benda. Ibu, pelajar, PhD, macam-macam. Ni semua ada ni dekat atas bahu ni. Tetapi macam mana sekarang, sampai ke sekarang ni, bergelar senior tetapi masih lagi ada hati untuk membawa perjuangan tu sendiri. Sekarang dia ada 2 lagi yang bakal mungkin akan datang. Sebelum ni dalam perut. Mungkin selepas ni memang betul dia berada di Olimpik. Dia singkat je, minat. Minat lah. Dia apa pun hati. Sampai sekarang hati tu masih teguh. Masih teguh. Walaupun apa pun yang berlaku nak ke 2020, apa pun yang berlaku walaupun masih minat. Mendorong kita, membawa kita ke mana-mana kan. Betul. Kewangan apa semua itu boleh cari. Betul. Dan aim saya dalam sukan ni adalah menjadi atlet yang sentiasa mencipta sejarah dalam sukan menembak. Paling baru pecahkan rekod. Kumpulan? On the way. Dia mesti ada target. Ya, mesti ada target. Kan? Dia mesti ada target. Kalau kita tak ada target, kita takkan ada disiplin dalam latihan. Siapa idola kalau dalam bidang sukan atlet? Bila saya dapat soalan itu, rasa macam, siapa idola saya? Bila anak tanya, saya cakap, idola saya adalah diri saya sendiri. Saya letakkan diri saya sebagai role model, di mana bila saya buat kesilapan ataupun tak, saya cakap, aku kena role modelkan diri aku sendiri. So, I cannot effort to make mistake. Betul, dia pun sekarang di mata-mata rakyat Malaysia semua adalah idola. Betul. Kalau untuk seorang wanita, saya sampai nak daftar tu dekat Bangi. Nak menembak juga? Nak ambil lesen. Tapi tak tahulah macam kabur je. Untuk ke arah tu memang daripada kecil memang menembak, ataupun sebelum ni dah cuba ada sukan-sukan lain? Macam-macam sukan saya cuba. Last kali sebelum saya terlibat dengan menembak, saya main karate. Sebab kan saya anak tunggal kan. Saya balik-balik ada lebam sana, lebam sini. Kan, bapak pun bising. Apa salnya aku nak kena urut lah apa bagilah lebam kan. Nak buat kerja lelaki sangat, jom ikut bapak pergi menembak kan. Start daripada tu lah. Terus pada satu sukan saja. Okey. Semasa daripada belasan tahun dah start menembak ataupun umur 15. 15 bulan 8. Macam mana boleh datang minat tu sebenarnya waktu menembak tu? Ayah. Tu jatuh cinta lah kiranya. Mulanya sebab awak ni macam suka kerja-kerja yang lasak tau. Lasak tu. Boyish kita boyish yes. Rapat dengan ayah pula kan. Ke mana ayah pergi pun ikut. So start daripada situ, suka yang mencabar dan suka cabar diri sendiri. Start tu lah yang minat. Dia tak boleh cabar, Puan. Jangan cabar je, pantang dicabar. Saya rasa kalau ada 50 sekali kita tu 50, 5 je kita try. Amboi. Tutup Puan yang mana? Tembak sini kan. Salah tembak kan. Okey Aida, menutup kita punya ni inspirasi untuk mereka yang sedang melangkah cuba untuk melayakkan diri, masih panjang lagi untuk melayakkan diri secara merit ke Olimpik ini. Apa saranan anda kepada mereka yang baru? Pesanan juga, nasihat juga. Kepada media sini, media punya ni. Kepada media, kami akan terus mencuba berikan orang kata laporan yang terbaik dan kepada atlet, saya harap diorang mental tu kena kuat. Sebab kita bukan saja berperang dengan orang kata dunia luar kan, berperang dengan media. Sekarang kita ada yang terbaru, tentera netizen. Netizen sekarang pun dah ada pandangan diorang. So kira atlet kena bersedia dari segi mental dan fizikal. Disiplin tu dah tentu, yang mental tu kita kena jaga-jaga supaya orang kata media sosial, benda-benda luar ni tidak mengganggu fokus mereka ke Olimpik. Kan banyak sangat sumber. Kalau dulu media cetak elektronik, sekarang platform banyak. Lagi pelbagai variasi. Dan kuasa netizen tu, orang kata dalam dunia sekarang ni sangat besar. Jadi atlet kena hati-hati
untuk menjawab, untuk apa yang diorang kata menterjemahkan di media sosial tu, diorang kena berhati-hati. Kena fikir dulu sebelum buat. Ya, baik, terima kasih. Kalau Puan pula mungkin kata akhir juga short and sweet lah untuk rakyat Malaysia ataupun ada nak bagi makluman terkini ke? Event terkini mungkin? Okey. Tentang Navy Run pada 2 Ogos nanti akan diadakan di BKL. Okey. Di mana dia ada 3 slot, 7 km, 5 km dan 2 km. Di mana kita boleh berlari, berjalan, skateboard, roller skate. Tolak dengan stroller pun boleh. Free ride. Dan entrance fee RM RM48. So jumpa di sana lah nanti. Okay, boleh ikut tengok dekat media platform ni TLDM. Boleh. Okey. Jadi itu untuk anda yang suka lari, fun run, saya nak try yang 2 km cukup. 2 je. Bagilah sikit 2.5. Yang lebihnya saya MC je lah kat situ. Okey, jadi terima kasih untuk Puan dan juga Aida kerana bersama dengan kita. Selepas ini kita akan bersama dengan Fira. Untuk sesi liar dan juga jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan bersama kami di Planet Sukan dan jumpa anda sebentar lagi.